Siapa sangka developer TikTok macam Exim ni akan pilih Kubang Krian Kelantan sebagai salah satu portfolio projek diorang. Jom kita siasat. Hari ni kebetulan kita jalan-jalan dekat Kelantan lah. So minta maaf lah kalau saya tak reti nak kecek Kelantan. Ambo tak reti. Okey, location wise, Kubang Krian ni adalah sebahagian daripada Kota Baru lah. Siapa kata Kota Baru tak ada pembangunan? Korang mesti terfikir, kenapa Kubang Krian? Apa potensi tempat ni? Kalau korang nak tahu, Kubang Krian ialah hub perubatan dan pendidikan kesihatan yang utama kat Kelantan. Kita ada USM, fakulti-fakulti kesihatan, perubatan, pergigian, semua dekat sini. So, ramai pakar perubatan kesihatan yang ada dekat luar sana tu datang daripada USM juga tau. Bukan saja orang Kelantan yang datang ke sini. Daripada negeri lain, bahkan negara lain pun ramai je yang sebenarnya datang dekat sini. Bila bercakap pasal USM pula, korang boleh expect ramai pengunjung. Rata-rata ahli keluarga student tu sendirilah daripada seluruh Malaysia, termasuklah Sabah dan Sarawak. Korang rasalah, diorang nak stay kat area mana? Yang bestnya location projek kita ni, projek ni berada betul-betul dekat 4 simpang utama tau. Nak pergi Pengkalan Cepa, nak pergi Bacok, nak pergi Ganu, nak pergi Pusat Badai KB, Tumpat pun dekat. So untuk pengunjung sangat-sangatlah convenient untuk diorang. Macam mana rupa projek ni? Tunggu di next video.